Hai korang, selamat pagi. Aku kat sini. Yang tanya doktor Mu, dia kata, doktor Mu, saya dengar folic acid ni diamalkan untuk orang PTC. Betul ke? Dan nak tahu apa dia kepentingan folic acid ni kalau kita amalkan. Okay, jom. Korang tengoklah apa doktor Mu kata. Untuk awak nak PTC, sebenarnya memang tergalakkan untuk ambil folic acid ataupun acid folik ataupun vitamin B9. Vitamin ini membantu supaya korang punya badan tu lebih ready lah untuk dapat zuriat. Sebab apa? Kalau kita kekurangan vitamin folic acid ni, dia boleh menyebabkan kita kekurangan zat lah, kekurangan vitamin ini. Bila kekurangan vitamin ini, terutama 3 bulan sebelum kita lekat kan, so dia boleh menyebabkan komplikasi kepada janin kita. So boleh efek kepada dia punya saraf, punya bahagian atas ni, tempurung kepala, otak, saraf tunjang, tulang belakang semua. So dia boleh efek lah. Contoh macam ada spina bifida ke, anencephaly ke, dan banyak lagi lah masalah berkaitan dengan saraf ni. Korang kena amalkan 3 bulan sebelum pregnant ya, untuk terutama pada wanita-wanita yang PTC, supaya nak elakkan cegah masalah saraf pada baby. Nombor 2, korang kena sedar juga ia membantu untuk korang punya kualiti telur. So sedikit sebanyak dia boleh juga merangsang supaya telur daripada ovari tu boleh terjadi dengan elok dan boleh pecah dengan elok dah. Nombor 3 adalah folic acid ni juga, kalau kita cukup zat, dia boleh support penyempilan janin kita dalam rahim. So yang ini adalah antara reason kenapa kita perlu amalkan folic acid sebelum kita pregnant, sebelum kita, maksudnya waktu kita TTC lah, dan juga peringkat awal kandungan. So untuk cegah masalah-masalah inilah. Okay, semoga awak dapat sesuatu buat awak yang sedang TTC tu. Kalau korang nak doktor Mu bantu, korang boleh isi beg biru di bawah. InsyaAllah doktor Mu dengan kita punya konsultan POTD dia bantu korang. Okay, bye-bye.